Hey guys, it's your girl Shaina Shahil, so welcome back to my channel. Aku Sarah makeup on setiap hari. Kama hidup vlog sana sini. Dapur jadi stage bila aku masak. Simple je hidup tapi aku enjoy setiap saat. Guys, so macam mana tak intro aku? Hey guys, it's your girl Shaina Shahil, so welcome back to my channel. So untuk video kali ni saya nak share dengan hampa is it my experience? I don't know. My staycation yang saya pergi dengan family Sarah dekat Yan Kedah, dekat Lampu Retreat. So yeah, hope hampa enjoy lah dengan video ni. So yeah, bye. So kita akan buat spaghetti hari ni. So Sarah dah letak air dengan minyak and a little bit of salt. Kita akan kubur spaghetti dulu and then baru kita buat kuah dia. Okay, hari ni saya nak buat dua kuah, iaitu buttermilk chicken dengan bolognese yang biasa. So yeah, this is the first batch for buttermilk chicken. Kita guna chicken yang chicken popcorn je macam tu sebab senang. So yang ni dah siap, so kita akan masuk yang second batch pula and then kita akan buat kuah dia. So first batch untuk kuah spaghetti dah siap. So Sarah akan transfer dia masuk dekat dalam bekas Tupperware untuk senang kita bawa pergi ke sana nanti. So tengok dia punya. So second batch going in. Tadi saya dah buat halfway. Dah masak halfway, maksudnya macam daging tu dah masak and the mushroom and the chicken ni dia dah masak. And then Sarah buat pula sikit sebabnya tadi Sarah takut kuah dia melimpah. So Sarah buat second batch lah. So yang ni untuk 2 botol pula. Cik, help me. Angkat semua barang ni bawa ke sana. Angkat yang berat. Tolong. Angkat semua barang ni. Tolonglah. Cepat. Cik angkat beg kat rumah dulu. Apa comel sangat you ni? Rumah yang kami akan duduk memang tak nampak apa. So ni lah rumah yang kami akan masuk nanti. Rumah Seri. Rambut dia belah tengah. Hampa boleh nampak ada kolam kat situ. Oh my god, tak sabarnya. So ni kita akan masuk sebab dah buka dah tadi. And now dia tak tahu kita jadi kat mana. Dia tengah duduk briefing dekat makcik. So kita nak tengok kolam. Ya Allah, bestnya kolam ni. Lama tak berendam. Oh my god, bestnya. And kita ada glamping juga kat atas tu. So sekejap kita tunjuk. Kita akan buat house tour sekejap. So yang kita nak buat daripada mula ke? Okay, kita buat daripada mula lah. Kita buat yang ringkas-ringkas je. So ni daripada pintu masuk. Tempat masuk. So ni dia punya pintu masuk dia. And ni lah keadaan dalam rumah. Ada kipas. Sepatutnya ada TV tapi I don't know what happened to the TV. And kita ada mesin kowe. Wow. Ada aircon. And area untuk masak. Dia macam tiny house kat dalam ni. And dia ada satu bilik je. And this is the bilik. So yang ni kita akan bagi untuk mom. Macam lah.
So, ni ada tangga. Kita boleh naik ke atas, which is a bit scary, but we do it for the vlog. Oh my god. Okay. So, this is macam mana yang kat atas. So, dia ada macam ni, macam kata double decker juga, but in the macam size kecil je. Dia ada 3 katil tu, and maybe I'm gonna sleep there. Oh here, I don't know. Let's just tengok weh, tangga nak turun ni weh. I'm so scared. So, okay. We're gonna go outside. Kita akan tengok kawasan luar pula. Hi! Adik! Hello adik! Ada masuk kan? Ada tengok je. Ada. Sekejap kita mandi, okey? Tak kita mandi lagi. Sekejap okey kita mandi? Kita mandi tunggu rumah. Tunggu Mang. Oh, dia tunjuk dah weh. Wow. Adik! Ambil tak gambar? Hari sayang. Yang ni pun dia tengok. Tengok, ada punya jet ski. Ya ke? Ada buat jet ski ada? Jom ikut tengok. Kita jalan-jalan dulu. Wah. Wow. Ada takut tak? Ada nak terjun. Okey, sekejap kita terjun, okey? Ada nak terjun. Okey. Come sit. Kita sit sini dulu. Ada terjun kolam kecil. Ada nak terjun kolam kecil. Ada say hi? Cakap hi. Ada berani tak nak terjun kolam dalam ni? Ada tak mandi kolam tu. Kenapa ada tak mandi kolam tu? Sebab saya nak mandi lah. Sebab awak tak mandilah. Kenapa awak tak nak mandi kolam dalam? Awak kan ada jet ski. Saya kena makan kolam kecil. Boleh je. Nanti Tingah bawa Adra datang ke kolam dalam. Okey? Tingah jaga Adra, boleh? Okey? Jom kita tengok dekat atas pula. Atas ada apa? Kat sini. Let's go. Okey, Adra watch your step. Atas ada apa? Okey, kat sini tempat Wan tidur nanti. Adra nak tidur kat dalam ni ke? Nak. Ha? Adra nak tidur kat dalam ni? Adra tak takut ke? Okey, so kat ni dia punya glamping dia. So ada satu katil besar, satu katil kecil, satu kipas. Okey, Adra sleep here, okey? Sorang-sorang. Okay, let's go. Tu Wan. Tengok ada tes. Sama je lah. Buka kasut. Kena buka kasut. Tadi Idris dah masuk. Bukan dia masuk kaki. Ha? Oh, Aisyah. Jom. Let's go. Jom. Okay. Careful. Jangan lompat. Takut jatuh. Okay. Tengok. Okay. Jam. Oh lah, ada tak jam? Okay, so sekarang ni kita tengah buat preparing the ingredient untuk masak. Oh ya. Mak Datin buat apa Mak Datin? Potong bawang ke? Ayo. Oh my god, kita kena potong bawang, kita kena ada gaya kan? Yay! I think someone's coming. Have arrived. But I don't know who. Let's go check. Oh, another one. I think that's Mak Ndak. Adra seronok ke? Ada cuba ada cakap kat tengah. Ada cuba cakap kat tengah dulu. Ini tempat apa? Ni tempat tidur. Ada tidur kat sini lah Saki. Apa tempat Kak Ngah. Yang tu bukan dia. Yang warna pink tu Kak Ngah. Ini tempat nak duduk. Taklah, tempat Adra tidur lah. Saki ada tidur sini. Ni kan ada selimut. Ada tidur sini. Saki sakit Adra. Adra Kak Ngah rasa Kak Ngah pula. Tengah rasa kan Umar dah sampai lah. Mana? Kat situ. Itu. Tengah rasa lah. Kita tunggu. Buat. Dah Abang Azim lah. Adra cepatlah. Mai sini Abang Azim kan. Adra. Aduh. Pak Su sampai Azim? Ha? Pak Su. Tak ah? Oh, kami ingat Pak Su siapa je yang sampai hampa dengan? Kami yang mungkin Oh, hampa je lah. Ya. Ya. YB kita. Hello.
Adra, wear your shoes, Adra. Adra, pakai kasut. Adra, pakai kasut, Adra. Mana mak hampa kat dah? Mak kami tak sampai lagi. Saya baru dia sampai. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Adra, siapa tu? Adra, siapa tu? Siapa tu? Sangat chaotic je. Besar lah. Jet ski. Oh, jet ski. Adik. Say hi. Hey, hi, bye. Bye-bye. Omar. Hi. Sampai dia sebut ni. Tak nampak Kak Umar kan? Dah hancur. Amin Tok Syu. Man. Amin. Assalamualaikum. Ada kedung. Tahu. Aduh. Dia pun tak tahu dia mengenai ni tak apa tadi. Sempit. A few moments later. Ini suasana dia kat sini. Mak. Why? Mak. Baik. Ayo, why? Okey. Gila-gila lah. Adik. Adik. Okey, cepat. Azana. Nak naik tak? Ada, cakap hai dulu. Dia Masuk ayam. Ah. tak boleh. Tak boleh ha? Cakap hai. Yang tu tak boleh pakai. Pakai satu je. Cakap tak. Allah. Dah pukul 7 tapi still duduk main lagi. Adra, naik. Adra dah lah. Ada tu. Tengok kamera Neni dengan Neni kat kau. Hei, Neni apa dia? Ingat ni. Ada ni siapa? Panggil uncle lah. Dia tawan. Alhamdulillah. Dia kata no uncle tadi. Ni okey, tanya Harif pula panggil Harif. Siapa? We already kita dah siap mandi tapi kita akan terjun balik. InsyaAllah. Tengok pada keadaan. Mari kita tengok. Chef pada mana? Fifi Palestine. Ada cakap apa Ada? GoPro. Oh, no light dia okey juga lah. Okey. GoPro. Orang panggil GoPro macam ni. Function malam ni. Function. Yes. Yes, sir. Chef Kak Ngah beraksi. Kali. Function lah. Nampak dah. Bagus nampak. Chef. Oh my god. Yang ni boleh angkat dia ni kot rasanya. Ha. Nampak. Sosis je macam tak tahu. Sosis sebab tak kena api. Kami ada video. Boleh? Ya. Oh tu dengan Umar. Ui. Ana tengok sama tu Ana. Ra. Okay. Okay. I'm gonna eat the ayam panggang with their sauce. Sauce butternut. Patut Ana. Oh, pandai ni. Tengok Kak Ngah tu gravy tu dengan apa sosis.
Oh, what are thinking? What the thinking? Kita So cuba ni. menu baru. Ah. Dalam ni ada kacang bola sekali lah. Habis random lah. Habis random lah. Okay, second round makan. Second round ke berapa round dah ni Hara? Second. Second. Really? Sure? Dah tak kena nasi ni. Alright. Buah-buah ke apa? The next day. Good morning guys. So this is the second day kita kat sini and hari last kita kat sini juga. Memang kalau kat sini kita akan tidur semalam je. So everyone dah bangun dah and mereka dah pergi, ada yang dah turun mandi macam tu. And Sarah stay kat atas sebab Sarah nak tukar baju dulu. And ya, semalam video tak ada nak buat habis sangat sebab kita penat sangat and then kita tidur. So, yeah. So, ni keadaan waktu pagi. Wah, ada terjun. Ada kamera. Sabar. Ada? Cakap hai. So, kita dah nak check out dah. So, dia set je benda ni. Okay, so kita dah nak balik dah. And ya. Okay, kejap kita tanda kata-kata tak akhir. Kata-kata tak akhir. Ya? Ada kata apa? Best tak? Best tak? Best. Haris best tak? Overall rating 10/10. Tempat ni memang berbaloi untuk korang. So siapa-siapa yang sedang mencari tempat untuk bersantai-santai, gathering sama family, sila datang ke Lampu Retrisian. Okay, ciao. We apa cakap sama dengan satu. Okay. Okay, kita tanya yang ni yang paling seronok hari ni. Ajar, cepat. Kata-kata akhir Ajar seronok tak mandi kat sini? Allahu Akbar. Seronok lah sampai tak mau balik tu. Okay, that's all for my video and thank you for watching my video. And jangan lupa tekan butang like and subscribe. Sebenarnya video ni dah lama dah siap tapi Sarah lupa buat intro dengan outro, so Sarah kena habiskan juga sebab Sarah nak upload dekat YouTube untuk kenangan Sarah. So yeah. Okay, see you next video. So bye bye. Assalamualaikum.